hari ini nih hadran datang. Mbak Uma. Kada parlo manguya keburukanku. Mamaku nih tahu aja berataan kelakuanku nih nang kayak apa. Aku nih dari nang ku yang karak naraka sampai aku jadi black swan. Mamaku nih tahu seberatan. Jadi kada parlo manguya keburukanku atau hendak menyampaikan. Tahu nih seorang. Mamaku nih ikhlas sudah dari nang aku hendak jadi nang black swan kada boleh baper. Jadi nang jadi hentuk. Mamaku nih tahu aja sudah berataan. Jadi kada usah lagi hendak mengisahkan mama aku supaya mamaku nih tak kaji atau apa. Mama aku tahu sudah kelakuanku. Oh iya lo mak jawab. Jadi kita usah perlu menyambati keburukanku. Mama aku tahu sudah seberetaan. Jadi benyem ikam. Ulun main lulus kuliah nih jangan hendak dilakiakan. Ulun hendak beramian dah ulun kayak orang juga. Oleh. Hendak beramian. Harap beramian dulu leh. Jangan dilakiakan. Iya belaki oleh. Kada hendak balaki ulun. Anak tuh belaki pengen betul boleh cocok. Cucunya apalah anak Anak kucing dipungut cucu. Pokoknya lo kan anak belaki lo harus kuliah nih mah ai kiciin poknya. Makanya aku lakiakan ada orang hendak. Kayaknya kan enak belaki aja. Kada hendak orang pokoknya kada hendak perjodohan kada hendak. Ada orang hendak berdatang kada hendak. Pokoknya belinya kada berdua lo kada hendak. Cari yang berdua ya. Terus bikin sakit hidup. Tadi jadi itu malah kiakan. Bila kada bagai betul berak orang kada hendak belaki. Namun jadi banyak duit.